Kalau nak bagi 5 star orang kata macam lampau kan, tapi memang 5 star. Puas hati lah. Memang puas hati. 5 5/5. 5/5. 10/10. 10/10. Sebab portion dia memang besar. Untuk kami datang 4 orang tu memang cukup lah. Lepas tu masa pun servis dia memang laju. Masa dia bagi tu 1.5 jam tu memang cukup sangat untuk makan santai-santai, tak ada rushing sangat. Memang cukup lah. Sampai dia bawa pergi seat, and then dia ambil order, semua pantas. So kita orang order daging lemak cili api, pucuk ubi kayu tempoyak, and set sayur dengan udang petai. Semua rasa masin okey, lemak okey, semua cun. Lepas tu kita orang order dessert juga, aiskrim tapai, itu pun sedap juga. Suasana kat dalam restoran ni macam mana? Okey lah, sejuk. Lepas tu servis pun okey. Staff dia ramai. So macam staff dia datang meja. Lepas tu ajar mana menu yang sedap.